Kat office anda beli. Aku tengok bos tu duduk goyang kaki, main phone. Bukan buat apa pun. Hujung bulan gaji RM10,000. Kita kerja sampai ke malam, penat macam apa. Kan berapa je kita dapat? Ya ke anda lagi penat daripada bos anda? Anda tahu tak apa yang paling memenatkan dalam kehidupan ini? Ini bos-bos top management mungkin faham lah. Kan benda yang paling penat, bila otak anda tak boleh nak switch off. Kerja mereka ni bukan fizikal, bukan sesuatu yang nampak. Kerja memastikan supaya apa yang berfungsi terus berfungsi. Otak sentiasa berjaga, pantau, nilai risiko. Itu kerja senyap, tak nampak tapi sangat menghabiskan tenaga mental. Dari perspektif kognitif, otak ni dia sentiasa predicting apa yang akan berlaku dan adjust sistem sebelum masalah menjelma. Sustain monitoring ni memang akan terus consume tenaga otak anda. Kalau tak percaya, satu hari nanti bila anda jadi top management, anda akan merasainya. Yang bila menjaga, anda tak akan pernah betul-betul rehat.